Yeay. Nora ni dah lama ni join KLS ni. Betul tak? Nora boleh unmute? Okey, Okay. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam. Dengar dengan clear. Dengar kan? You all dengar kan? Okay. Nora ni. Nora bila? 2022 kan? 22. Tapi saya dah Lama. nak start. Zaman COVID lagi ni. Dan Nora ni datang kelas KLS zero. Dia tak ada lagi unit. So kalau hari ni you kata you tak tahu nak buat blur-blur nak buat tu, saya rasa sama juga Nora pun. Betul tak Nora? Betul-betul. Perasaan tu sama je dengan semua orang. Okay? Alright. So Nora mungkin boleh cerita sedikit lah you punya background. Kan? Lepas you dah belajar dengan KLS tu macam mana you bermula dalam bidang room rental ni. Macam tu. Hmm, background. Saya sebenarnya memang asalnya memang property agent juga. Tapi buat subsale. Tapi even Ah, kita dalam bidang hartanah, kita macam hmm. tak aware pun pasal sewa bilik ni. Kita just buat Kan? subsale, jual rumah macam tu je. Okey jual rumah je kan? Hmm. Tapi bila dah jumpa sewa bilik ni saya rasa macam lagi happy lah buat ni. Lagi relax sebenarnya. To be honest. Sebab Oh. masa buat sale, buat sub sale tu kita macam kita tak tahu next Kejar-kejar lah kan? berapa income kita. Kita macam kejar sale tau. Kita Hmm. compete dengan ejen lain kan. Jadi Hmm. kita tak tahu next month kita punya berapa income. Kadang-kadang kosong, tak ada jualan jadi kosong. Kan? Kan? Ha. Tapi Sedih tak? Alhamdulillah dapat jumpa room rental yang KLS ni. Jadi Hmm. macam rasa tenang sikit. Kita dah boleh agak, oh next month ada income banyak ni macam tu. Kan? Berapa dah sekarang ni recurring daripada room rental ni? Recurring 8,000 8,000. lebih. Okey tak? Kena tanya dia orang ni. 8,000 okey tak? Okey lah. Siapa nak bagi? You pergi kerja makan gaji dapat tak 8,000? Saya duduk rumah sekarang jaga anak. Nampak Hmm. tak? Duduk rumah jaga anak je. Bukannya dia busy dengan room rental dia pun. Tapi sekali-sekala ada je isu, betul Ada. tak? Itu Ada. biasalah tu. Kan? Biasalah, isu Kita kecil. dalam bidang ni ada. Tapi dia bukannya selalu. Okay. So maksudnya dekat sini, kita dah boleh bergantung expenses kita dengan room rental dan income daripada hartanah, you jual hartanah tu jadi bonus pula. Betul tak? Betul. Dah jadi Hmm. terbalik pula. Room Jadi rental ni bonus. pula yang cover expenses bulanan. Betul tak? Betul, betul. Jadi Okay. relax. Relax je. Okay. Susah tak you nak bermula? Sebab you datang kelas KLS dengan zero kan? Susah tak Hmm. you nak mula tu? Yang mula-mula, yang first kali tu memang susah. To be honest memang susah. Sebab kita Hmm. macam, yelah benda baru kan. Banyak yang Ya. kita tak tahu lagi. Lepas tu kita fikir macam-macam, overthinking. Hmm. Sebenarnya Kan? tak ada apa sangat, just buat je. So you terus buat ke atau you ambil masa juga? Kebetulan masa saya join kelas KLS tu sebenarnya baru pregnant. Jadi setahun Okay. lebih baru saya mula. Pregnant tak boleh nak buat. Daripada tu Okay. baru Yelah nak nampaklah jaga permulaan tu. Sebab nak jaga personal issue emosi kan. juga kan. Mm, Okay. So kalau hari ni you all datang ni you rasa senang. KLS tak pernah cakap senang. Memang susah. Memang Tapi saya tanya Nora. Lama tak susah dia tu? mula-mula je. Makin lama Sekarang? makin kurang. Sekarang? Sekarang dah rasa macam senang nak approach owner senang. Jadi Ah. lagi confident lah bila kita dah buat Hmm. tu. Mula-mula je lah yang susah. Ya. So maksudnya you kena push diri you untuk mula-mula je. Okay? Alright. Hmm. So Nora, KLS perasan lately ni, perasan tak? Apa dia tadi? Luahan perasaan. Oh, Kan? Boleh dengar tak suara KLS? boleh, boleh. Boleh eh? Boleh dengar. Luahan perasaan dalam grup kan? So, Ah, ah, ah. Keles nak tanya Nora lah Masalah memang sentiasa ada. Kalau kita tengok tadi pun apa sharing tadi pun you baca tak dalam grup tu?
yang sampai kes polis apa semua tu. Ha. Ada kat karate Tapi tadi. apa you punya, apa orang kata, perasaan you bila you ada dalam grup gang room rental tu? Itu yang Kak nak Ah, tahu tu. Ha. rasa macam bila kita nak buat something tu kita ada banyak banyak cabaran kan. Tapi Hmm. bila ada grup tu, saya rasa lebih yakin lah support system tu kuat. Macam apa-apa yang Hmm. saya tempuh tu macam ada banyak halangan. Bila ni satu step, alamak ada problem, saya boleh patah balik grup tu saya tanya. Dan dalam grup tu semua orang very supportive, uh, Hmm. semua orang boleh jawab soalan. Ada Jadi je macam melayan kan? senior yang alumni yang dah ada banyak pengalaman, dia orang selalu Hmm. reply lah. Kalau KLS pun memang KLS saya honestly saya tak pernah jumpa lagi. Saya join mana-mana kelas, and then lepas daripada kelas tu bertahun-tahun kita adik masih ada support lagi. Macam KLS sendiri Oh. pun dia ada dia selalu dia sendiri KLS sendiri yang akan respon lah dalam grup tu. Maknanya macam Kan? benda tu bagi saya very valuable lah. Tak ada nak cari, susah lah nak cari tempat lain. Bukan senang, betul tak? Tapi kalau KLS seorang je effort tak jadi juga. Betul Betul, tak? Maksudnya betul. kita punya gang room rental ni adalah tempat orang yang baik-baik je datang. Betul. Betul tak? Betul. Kan? Sebab Semua KLS supportive. perasan tak ada perkataan-perkataan yang kasar ke, kan? Nak mengutuk, nak apa, tak ada dalam grup tu. Semua yang baik-baik dan saling tanpa KLS suruh, masing-masing ni memberi pandangan masing-masing dengan rela hati, tak rasa apa? Tak rasa macam alamak aku ni tak erti lagi lah, tak nak lah jawab kan. You all tak rasa down, bukan down, you tak rasa macam you layak ke tak layak. Sebab you rasa macam okay je dalam grup tu kan. Betul tak? Betul. Rasa comfortable lah. Mula-mula kan ada setengah grup kita Ah. macam segan lah nak tanya ke apa kan, takut orang judge kita Hmm. macam-macam kan. Tapi dalam grup tu Ah. tak ada lah. Kan? Bila kita Ada tanya juga semua grup orang macam jawab. tu kan? Betul? KLS ada juga satu grup ni yang bila kita jawab tu macam dia macam mempertikaikan. You siapa lah? You nak jawab macam ni lah? Macam tu kan? Ni Tapi tak ada. kita tak ada kan? Alhamdulillah. Macam bebas lah. Bebas. Ah, Tanya, sharing semua dalam tu. yes. Kalau perbezaan pendapat tu biasa. So semua orang boleh bagi pendapat. So kita ambil lah the best yang sesuai untuk kita. Betul tak? Betul. Hmm. Alright, so dalam banyak-banyak, okay, sebagai perempuan, sebagai suri rumah kan, dalam banyak-banyak masalah yang you hadapi daripada awal you buat sampai ke hari ni, apa yang you rasa obstacle paling paling teruk lah bagi you, paling berat lah bagi you? Apa dia? Paling berat obstacle. Hmm, Nombor satu modal lah. modal, Modal tu okay. iyalah. Sebab benda ni memang Hmm. kena ada modal. Tapi ada Hmm. cara yang KLS ada cerita yang tak perlu modal pun ada juga kan. Yang kita manage banyak orang Ah, tu pun boleh juga. kan. Tapi kalau kita nak profit banyak, kita kena keluar modal dan kita boleh lagi tinggi lah. Kan? Betul. Hmm. Okay, lagi selain pada modal, Satu lagi nak melayan kerana kerana Canon. emosi, betul tak? Emosi sebenarnya. Macam Tambah-tambah perempuan lah. Orang perempuan ni dia emosi lebih. Betul tak? betul. Canon pun Ah, perempuan juga. Kita pun perempuan. kan? So, kita tak boleh lari daripada emosi. Kalau you kata hari ni you bijak cari tenant pun, kita Hmm. tak boleh kontrol attitude orang. Mungkin orang tu dah duduk dengan kita lama, dia okey je, baik je. Tapi tahun ketiga, oh baru dia tunjuk belang dia. Kan? Ada juga macam tu. Tapi yang bestnya, tempat grup kita ni boleh dijadikan tempat meluahkan perasaan juga. Betul tak? Betul. Sebab kalau macam kita ada problem, macam macam saya nak cerita dekat adik-beradik, dekat family. Hmm. Dia tak buat bisnes ni, jadi dia takkan faham. Kan? Dia tak sabar je lah, gitu je lah kan. Jadi grup tu lah tempat saya punya luahan perasaan. lah tukar jawab. Tukar penekan Ah, perasaan. iya. Sebab Hmm. itu je apa orang kata,
kita kena lepaskan apa yang kita rasa tu. Kalau kita asyik tahan je kan nanti meletup. Betul tak? Betul. Jadi Kena you all urus. boleh gunakan grup ni untuk melepaskan perasaan. Ada je yang melayan. Dan yang melayannya bukan perempuan saja, yang lelaki pun masuk juga kan? Lelaki pun sama. Bukan bukan nak ni sangat, nak bagi lepas je, nak bagi release Ya. tension. Okay. Alright. So apa pendapat, apa nasihat lah, nasihat Nora untuk gegar di luar sana yang rasa takut lagi untuk buat business room rental ni. Rasa tak confident lagi ni. Hmm, bagi saya terus terus buat je, ambil je first step tu. Hmm. Kalau fikir panjang-panjang pun memang tak ke mana lah. Yang Kan? penting kita buka mulut, kita cari unit dulu. And first Hmm. buat TTI macam KLS aja tu kan, serta iklan. Hmm. Yang tu nombor satu. Hmm. Tapi Kalau yang tak tahu paling bertanyalah, betul tak? tanya, yang paling Ha. berdebarnya nak jumpa owner tu sebab kita bukan traditional tenant kan. Lepas tu owner Hmm. akan petikai lah, oh saya kalau boleh tak nak sebut lah perkataan sublet tu. Tapi saya explain Hmm. dekat dia property management. Dan Hmm. dia faham lah. Hmm. Tapi yang bagi saya cabaran nak dapatkan unit tu pun memang bukan senang juga. Tapi benda boleh buat lah. Yang penting kita buat Akhirnya dulu. dapat juga, betul tak? Dapat. Dapat. Dia kena usaha je. Ha. Sebab kita nak dapat yang pertama je, yang rasa susah, yang kedua, ketiga tu rasanya lebih senang dah, betul tak? Ya. Betul, senang dah. Lebih confident. Okay. Alright, okay. You all ada nak tanya soalan ke dekat Puan Nora ni? Yang sama-sama gegar ni. Ah, Nora ni dia buat dekat Putrajaya, Putrajaya Cyberjaya. Nora duduk mana? Duduk saya berjaya. Nora duduk Cyberjaya. Dia buat Putrajaya Cyberjaya. Okey? Berapa bilik Puan Nora ada? Dia tanya berapa Hmm. bilik dah you ada? Ada masa mula-mula tu saya buat full. Sewa satu unit. Jadi kalau kira rental space tu ada 19 lah. Space. Okey. So maksudnya dia dah ada 19 kunci lah, Renewal. kan? Betul. So 19. Bunyi macam tak banyak tapi dia Banyak. dapat 8,000 sebulan. Maksudnya apa? Maksudnya keuntungan dia tu besar. Saya buat yang Ah, premium. Keuntungan dia besar. Sebab tu KLS cakap yang KLS kira ni minimum je. Student KLS semua untung besar-besar. Okey, kalau minimum pun you boleh dapat banyak. Apatah lagi kalau you dapat untung yang besar, kan? Right? Mm-mm. Okey. So, Nora, terima kasih banyak-banyak. Okey, Sama. tanya student atau family? Buat sublet pada student ke family? Working adult kan? Working adult. Ada yang PJJ saya buat. Okey. Student saya tak ambil lah. Student tak ambil lah. Dia hanya pekerja sahaja. Mm-mm. Pekerja di Cyberjaya dan Putrajaya. Ada yang PJJ. Okey, okey. Banyak doktor dengan lawyer. Semua Dia profesional lain lah. lah, dia lain lah, betul tak? Betul. Ah, Lain pula. ah. So you kena ada lah kapasiti yang tertentu kalau you nak ambil macam tu. Nanti kita akan belajar lebih detail dalam kelas. Alright, okay. Terima kasih Nora Okay. sebab spend masa untuk share you punya pengalaman. Jom kita bergambar sekejap.